Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril 'ilm وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, insyaAllah kita sambung kuliah kita bulan yang lalu dan seperti berikut. Iaitu kitab saya sambungannya ialah muka surat 140 kitab Muhammad Madrain, iaitu cetakan Singapura, cetak di Thailand, kan? Iaitu masih lagi kita berbincang berhubung dengan hukum wadiah, baik. Wadiah ni dia sebut hukum berkirim. Wadiah ni sebenarnya ikut di segi bahasanya ialah sesuatu yang ditinggalkan, suatu barang tu yang ditinggalkan barang tadi kepada di sisi ditinggalkan barang tadi ini kepada yang bukan kepada orang yang bukan punyanya untuk dipelihara. Itu asal maknanya wadiah. Itu sesuatu yang ditinggalkan barang tadi ini kepada yang orang yang ditinggalkan di sisi tinggal barang tadi di sisi lain daripada pemiliknya untuk dipelihara, Nampak? Itu mana wadiah ini. Baik, itu mengikut apa di segi bahasanya. Dari segi syaraknya ialah akad yang mendaki memohon supaya dipelihara barang tadi supaya dipeliharakan barang tadi, dijaga barang tadi. Baik, kita minta orang kita bawa barang kita suruh dia suruh jaga barang tadi. Baik, itu asal mana wadiah. Baik, kita sambung sini ialah seperti berikut, iaitu 6, 8, 10, 12 baris yang ke-12, 13 daripada bawah, iaitu sambungannya kata dia, dan jika dibawa musafir dengan dia wajib dhamannya, melainkan jika jatuh kesukaran atau peperangan dan lemah ia daripada mereka yang hendak diberi kepadanya, iaitu mempunyainya atau wakilnya, kemudian hakim, kemudian yang amin, seperti barang yang telah terdahulu itu, maka tiada wajib dhamannya kerana unsur. Ini sebagaimana yang kita ketahui, iaitu asal pada wadiah ini, iaitu konsep kita
kita meninggalkan barang kita untuk dijaga oleh orang lain ini, untuk dipelihara oleh orang lain ini, asalnya adalah dia sebagai amanah. Sebagai amanah orang yang menerima barang tadi untuk disimpan, barang orang tadi ini adalah dia sebagai amanah, sebagai orang yang pegang amanah. Itu asalnya. Jadi amanah ni kalau masalah dia jadi kalau berlaku kehilangan dan sebagainya bukan dengan sebab kecuaian daripada dia, maka dia tidak kena ganti rugi. Kecuali kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dianggap yang dianggap dia sudah berlaku kecuaian dalam menjaga barang tersebut. Nampak? Itu dia panggil awarid, kecuali dia kena taman, dia kena ganti rugi dengan sebab perkara yang menentanginya atau perkara yang mengenainya, yang mengenai barang yang diamanah, barang yang disimpan tadi ini. Setengah daripada di antaranya ialah dia kirim taruh kepada orang lain. Maknanya orang bernama kata seorang tadi dia minta A namanya, dia minta pada B supaya simpan barang dia, tapi B tadi ni dia ambil barang tadi, dia tak simpan sendiri, dia serah kepada orang lain, contoh daripada anak dia atau isteri dia atau hamba dia sekalipun. Sebab yang ni kalau dia serah barang yang barang dia simpan, tiba-tiba dia serah kepada anak dia atau kepada isteri dia atau kepada hamba dia tanpa mendapat keizinan daripada mempunyai barang tadi ini, yang ni kalau berlaku hilang dan sebagainya, maka wajib dia kena ganti. Dia anggap dia sudah cuai, dia tidak amanah lagi. Baik. Jadi di sini bagaimana pula kalau lah berlaku seorang tadi yang ni pada dulu ni tadi sebelum ini, iaitu apabila seorang tadi dia nak musafir, nampak? Dia amanah kepada dia untuk menjaga barang, sesuatu barang, kemudian tapi dia ni nak musafir, maka bagaimana cara dia bagaimana cara dia melepaskan dia daripada tanggungjawab memelihara barang tersebut. Contohnya katalah orang tinggal motosikal untuk dia jaga tu. Kemudian dia nak musafir ke luar negara, keluar negara. Jadi di sini apabila dia nak musafir ke luar negara, hendaklah dia kena pulangkan barang yang disimpan dari itu, motor dia tadi ini, hendaklah dikembalikan, hendaklah iaitu penyimpan motosikal tadi ini menyerahkan motosikal tadi ini kepada tuannya, kepada mempunyainya itu, kepada tuan motosikal tadi ini, ataupun kepada wakil bagi tuan motosikal tadi ini. Baik. Kalau tidak peroleh, kalau dia cari tak ada, dia nak pulang kepada pemilik motosikal pun tak ada, kepada wakil dia pun tak ada, sini dia bolehlah serah kepada qadi jika dia kepercayaan yang diamanahkan. Jika sekiranya qadi itu qadi yang boleh dipercayai, diamanah, maka hendaklah dia serahkan motosikal tadi ini kepada qadi untuk dipelihara. Sementara dia balik itu dia ambil balik. Dia tinggal kepada qadi untuk qadi jaga sementara sebelum semasa dia musafir. Baik. Bila dia musafir itu dia boleh balik. Baik. Jadi di sini maknanya baik. Tetapi apa yang disebutkan oleh Al-Rahi dulu baik. Jika dia tidak dapat qadi, ada qadi tapi qadi tadi tak boleh percaya, tak boleh diamankan. Qadi itu qadi yang tidak amanah, yang diberilah motosikal yang tadi ini kepada orang yang boleh dipercayai, kepada orang yang boleh dipercayai untuk menyimpan barang tersebut. Contohnya
Kalau itu juga lah. Kalau duit itu dah juga. Duit kamu itu lah. Boleh tentu. Baik. Bagaimana kalau dah masalah sekarang ni, dan jika dibawa musafir dengan dia ada barang-barang orang untuk simpan barang, dia nak musafir. Kemudian barang tadi dia tak serah barang tadi ni kepada, patutnya dia serah barang tu kepada pemilik barang tadi atau kepada wakil dia, ataupun kepada qadi. Tak ada wakil dia, tak ada kepada pemilik, tak ada atau wakil, tak ada, serahlah kepada qadi atau qadi yang dipercayai, ataupun kepada mana-mana orang yang dia boleh dipercayai. Tapi masalah sekarang ni dia apa nama? Dia bawa benda tu. Benda tadi dia bawa musafir. Dia bawa musafir dengan dia, dengan barang yang wadi'ah, dengan dia yang wadi'ah lah. Barang simpanan tadi dia bawa. Nah, jadi kalau dia bawa pergi, kalau berlaku hilang dan sebagainya, wajib dhamannya. Wajib ke atas dia ganti rugi. Wajib ke atas dia ganti rugi. Nampak? Kalau dia bawa duit, orang simpan dia bawa duit, dia bawa duit. Tiba-tiba duit tu hilang dalam simpan dalam masa dia bawa, dalam masa dalam jalan tadi, duit yang dia bawa duit orang dia bawa tadi hilang, wajib dia ganti rugi. Wajib dia ganti rugi. Nampak? Patutnya kita tak bawa. Melainkan jika jatuh kesukaran atau peperangan, ada kecuali tak wajib dia ganti rugi kalau berlaku kemusnahan barang tadi. Kalau dibawa barang tadi, menyebabkan barang tadi musnah, dan wajib dia ganti rugi. Kecuali kalaulah jika jatuh kesukaran, jika berlaku sukaran ini berlaku kesukaran atau kepayahan, berlaku kesukaran bagi dia untuk nak serah barang tu kepada pemilik tadi. Dia cari dan serah barang pemilik, payah tak jumpa. Nak serah pada wakil dia pun tak ada. Nak serah pada qadi pun pada qadi atau pada qadi pun tak ada, ataupun pada orang yang syar'i pun tak ada juga. Nampak? Itu. Ataupun peperangan. Jika berlaku peperangan itu senang, payahlah nak. Kalau berlaku perang, jadi dia nak serah barang tadi kepada tuan dia pun nak pergi tak apa, pada negeri dahulu. Dia nak serah barang tadi kepada pemilik dia pun tak boleh. Nak serah kepada qadi pun tak boleh masa perang. Jadi dia terpaksa bawa barang tadi bersama dia. Dan lemah dia daripada mereka yang nak diberi kepada, dan lemah dia tak mampu dia dan daripada mereka yang dah diberi kepadanya. Itu benar umpunya dia. Dia nak serah barang tadi kepada pemiliknya. Pemilik barang tadi tak ada, tak jumpa. Atau wakil dia pun tak ada. Kemudian hakim pun tak ada. Negeri perang selera orang, hakim tak jumpa. Saya hakim pun tak jumpa. Ataupun orang yang ada mana pun tak jumpa. Nampak? Maknanya dia tak nak serah barang tadi kepada pemilik dia atau wakilnya, ataupun kepada hakim, ataupun kepada orang-orang yang dipercayai seperti benar yang disebut dulu. Nampak? Yang ini kalau berlaku itu, maka cara wajib dhaman. Yang tak wajib dia ganti rugi kalau barang itu hilang dengan sebab dia bawa barang itu, barang itu hilang di dalam jagaan dia semasa dia musafir. Nampak? Kenapa? Kerana musuh dia anggap sebagai satu unsur dia, terpaksa bawa orang tadi. Tapi bermula kebakaran dan peperangan pada tempatnya dan hampir binasa tempat pertaruhannya, sekaliannya itu unsur seperti safar. Bermula kebakaran, berlaku kebakaran, dan juga berlaku peperangan pada tempatnya, tempat simpanan barang. Tempat simpanan barang tadi terbakar. Nampak? Ada dia ambil barang tadi, dia simpan barang tadi dalam satu tempat. Kemudian tempat dia simpan tadi berlaku kawasan itu terbakar, rumah dia terbakar. Jadi termasuk juga tempat yang dia simpan barang tadi terbakar. Nampak? Dan juga berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan pada tempat tadi, tempat dia simpan, tiba-tiba dia simpan itu, tiba-tiba berlaku perang. Berlaku perang nak jaga tak boleh lah. Baik. Pada tempatnya. Dan hampir binasa tempat pertaruhannya, dan hampir musnah tempat pertaruhan, tempat musnah
tempat simpanan barang tadi ini hampir musnah, dia terbakar, hampir terbakar dah, ataupun berlaku peperangan tadi menyebabkan tempat tadi hampir musnah, berlaku peperangan tempat tadi ataupun berlaku kebakaran tadi. Nampak? Semuanya itu dianggap unsur, yang ini dianggap sebagai satu penguzuran, seperti mana safa juga sebenarnya berlaku hilang dan sebagainya disebabkan barang atau barang tempat tersebut dan hampir musnah tempat taruhan semua tadi ini, maka jawabnya adalah satu penguzuran. Jadi kalau hilang dengan keadaan ini, mana tak wajib dia ganti rugi, tak wajib orang yang menyimpan barang tadi ganti rugi. Dan apabila sakit sebagai sakit yang ditakutkan dia, maka hendaklah dikembalikan dia kepada mempunyainya atau wakilnya. Ini tanggungjawab bagi orang yang simpan barang ni, orang yang mana untuk simpan barang tadi ni. Bila apabila sakit, kata dia orang bagi kat dia suruh simpan satu barang, dia pun simpan. Simpan dia sakit, tapi sakit mana? Sakit yang ditakut, yang sakit sebagai sakit yang ditakutkan, sebagai sakit yang ditakutkan, yang sakit tapi yang dibimbanglah takut dia sakit yang menyebabkan dia tak boleh nak kawal lagi, dia tak boleh jaga barang sendiri. Sakit yang ditakuti sebagai sakit yang ditakutkan dia, sakit yang dia takut dia tak boleh, sakit yang tak boleh dia nak jaga lagi barang tersebut. Nampak? Kan sakit sikitnya, tapi sakit yang mana dia tak boleh nak mampu nak jaga, nak kawal barang yang anda simpan tadi. Nampak? Kalau sakit yang begini teruk, maka hendaklah dikembalikan dia kepada mempunyainya. Yang ini hendaklah dia pulangkan balik barang tadi kepada pemilik barang tadi. Nampak? Dia serah baliklah kepada pemilik barang tadi. Ambillah, saya sakit, tak menjaga barang ni, ambil baliklah barang ni kepada bawa balik. Atau pada wakil, atau berserah pada wakilnya, wakil bagi mempunyai barang tadi. Dia nak serah kepada pemiliknya, pemilik dia kata tak apa, tak serah pada wakilnya. Dia kata ambil serahlah kepada wakilnya. Dia adik, dia abang, dia kata serah pada wakilnya. Dia serah pada wakilnya, pada wakilnya lah. Baik. Dan jika tiada, kalau tak ada, jika tiada dapat nak cari apa, tak dapat nak serah barang tadi kepada pemilik pun tak jumpa, nak serah pada wakil dia pun tak tahu mana. Jadi ni ibaratnya ni, maka dikembalikan kepada hakim. Dia naklah diserahkan kepada hakim atau pada qadi tempat tu. Pada qadi tempat tu diserahlah kepada qadi. Ini barang ni orang mana dah cepat. Jadi saya sakit dan juga dan serah kepada tuan tu jaga barang tersebut. Nampak? Baik, jadi hakim terimalah. Atau kepada orang yang amin, ataupun dia serah kepada orang yang tidak hakim, dia serahlah kepada mana-mana orang yang dicairi, kepada ustaz, kepada mana-mana orang yang ada cairi, serah kepada orang tu. Baik. Jika tiada ada hakim, maksudnya kalau tak ada hakim tempat tadi ni, bicara hakim tak ada tempat tadi, hakim cuti ke atau hakim dikret, tak ada. Di sini boleh serah kepada orang yang dipercayai. Jika tiada hakim, jika tak ada hakim itu, mana boleh serah kepada mana-mana orang yang dipercayai. Atau ia wasiat dengan dia kepada hakim, ataupun ia wasiat, ataupun ia orang yang sakit dia wasiat dengan dia, wasiatkan barang dengan wadiah tadi kepada hakim, Jadi dia sakit dia teruk. Kemudian dia cakap tak boleh, kemudian dia nak pergi, nak berjumpa dengan tuan pun tak boleh, nak jumpa wakil dia tak boleh, nak jumpa qadi pun tak boleh. Di sini buat macam mana? Dia wasiat. Dia sakit, dia wasiat. Dia wasiat, maknanya dia beritahu, dia kata kalau aku mati ni, maknanya barang ni ada orang simpan. Aku simpan lah ni, barang ni serahlah kepada hakim. Kalau aku mati, barang ni, barang sekian barang ni, duit kan ada orang simpan dia, ni barang duit ni, orang ni, jadi tu serahlah kepada hakim. Dia wasiat, serah kepada hakim, lepas daripada dia mati. Dia wasiat gitu. Maka jika tiada, maka kepada orang yang amin. Kalau dia tak boleh nak wasiat kepada hakim, kalau dia tak boleh nak wasiat kepada hakim, dia boleh wasiatlah kepada orang yang dipercayai.
tak ada nasihat pada hakim tak ada, jadi dia boleh wasiat kepada mana-mana orang yang boleh dipercayai di sekitar masyarakat tersebut. Okay. Baik. Kemudian kata dia, maka jika tiada dikerjakan seperti yang tersebut, wajib dhaman. Kalau dia tak lakukan perkara tersebut, dia sakit, tak boleh nak bagi barang tadi, patut dia kena serah kepada tuan dia, ataupun pada wakil dia, ataupun kepada hakim, ataupun pada orang yang dia percaya. Tapi benda ni dia tak buat, ataupun kepada hakim boleh dia wasiat kepada hakim, budak dia tak buat. Benda-benda ni dia tak buat. Apabila dia tak buat, artinya wajib dhaman. Kalau berlaku hilang dan sebagainya, binasa musnah barang dari dalam tangan dia, maka wajib dan dia kena ganti rugi. Pasal apa? Kerana taksirnya kan cuai dia. Taksir ni kan cuai dia dalam menjaga amanah tersebut. Menjaga barang-barang simpanan orang ni sebagai amanah. Jadi kalau dia tidak mengikut peraturan tadi, artinya dia cuai. Dia cuai dia dalam menjaga barang tadi, menyebabkan barang musnah. Melainkan jika tidak dapat, kecuali kata dia tak dapat lakukan. Dia sakit tapi tak dapat nak serah kepada pemilik dia atau wakil dia atau tuan dia dan sebagainya, tak boleh. Contohnya lah, seperti mati dia terkejut. Seperti dia mati terkejut. Nampak? Dia sakit, lepas tu mati terkejut. Nak wasiat dia mati terkejut. Jadi yang ni kata dia, yang tu maknanya artinya tak boleh ganti rugi. Tak boleh dia ganti rugi. Dia sakit, benar sakit. Jadi dia tak sempat, dia tak boleh, tak dapat nak lakukan sebab faham dia. Jadi sebab dia sakit tu, jadi menyebabkan dia mati, dia terkejut dan tiada kena apa kerana tiada kerana dia tidak cuai. Dia cuai, jadi dia tak boleh ganti rugi lah. Itu kan. Okay. Ya. Hakim dia kira imam kan, kira apa? Jadi sebuah hakim. Ya. Dia kira tu imam ke, dia kira kerajaan ke, kira kira. Kalau hakim ni kan hakim. Ya, hakim qadi ya. Hakim mahkamah. Hakim mahkamah. Hakim mahkamah. Kalau orang yang percayai, jadi kalau imam dan sebagainya orang percayai lah. Hakim nak percaya orang yang boleh percaya. Ataupun mana-mana orang yang percaya itu imam ke atau ustaz ke yang hakim tak mau terima, cari orang lain lah. Cari orang lain lah. Baik, dan setengah daripadanya apabila dipindahkan dia daripada satu tempat atau dari satu kampung pada tempat yang lain, setengah daripadanya di antara setengah ni antara asal wadiah itu amanah. Konsep wadiah ni kita simpan barang tu dalam merupakan amanah. Jadi dianjurkan apabila amanah, artinya kalau berlaku kerusakan dan kemusnahan tak boleh ganti rugi. Itu asalnya. Nampak? Kecuali kalau Allah berlaku kecualian daripada orang yang menjaga barang tersebut. Jadi di antara kecualiannya, di antara awarid, di antara perkara-perkara yang menyebabkan dia itu tidak amanah kepada setengah daripada awarid, setengah daripada perkara yang menentang yang mengenai perkara tersebut menyebabkan dia tidak amanah kepada, iaitu bahawa tidak menolak bahawa apabila setengah dipindahkan dia dari satu tempat, dari satu kampung ke tempat lain atau kampung yang lain yang kurang pertaruhannya. Gini, kalau dia barang tu dia letak sini, lepas tu dia pindah. Katalah satu barang tadi dia ambil, dia letak di satu tempat tu ataupun satu kampung. Kemudian dia pindah dari tempat tadi ke tempat yang lain. Nampak? Dia pindah satu barang tempat ni ke tempat yang lain, ataupun di satu kampung dia pindah ke kampung yang lain. Tapi kampung ini yang kurang pertaruhannya, mana yang tidak begitu, yang tidak perlukan tempat ke tempat yang tidak begitu terkawal, yang tidak begitu terkawal. Nampak? Jadi kat tempat mula tadi tempat terkawal, ataupun kampung tempat yang dia letak tu mula terkawal, tapi dia pindah ke tempat lain itu tempat yang tak terkawal, ataupun
kampung lain tu kampung yang tak terkawal. Tak terkawal ni maknanya tempat tu selalu orang curi dan tempat tu selalu orang mencuri merontak dan sebagainya. Baik. Yang ni wajib doman. Kalau dia bawa pindah tempatnya tu, bimbangkan barang di gelap, wajib dengan curi. Wajib kepada atas orang yang memelihara barang simpanan tadi, wajib dicuri. Dan jika ada ia tempat pertaruhan seumpamanya sekalipun atas yang muktamad yang tersebut dalam kafar. Dan jika ada ia tempat pertaruhan yang seumpama sekalipun, walaupun tempat pertaruhan seumpamanya sekalipun dia pindah oleh tempat tadi, tapi tempat itu tempat yang pertaruhan yang sama sekalipun. Juga pendapat yang muktamad dan tersebut dalam kitab kafar yang dikarang di sunnah dia kata katakan tempat yang sama pilih pun dia kata kena ganti rugi dia. Ganti di sini dah tidak lah itu. Jadi tadi ini dia kampung yang kurang taruhnya, kurang taruh yang kurang apa yang kurang taruhannya, tapi yang ni walaupun dia kata mungkin ini walaupun jika persamaan keduanya ada pada ni. Dan jika ia tempat pertaruhannya seumpamanya, kalau tempat pertaruhannya tadi ini seumpamanya sekalipun tempat pertaruhan yang dipindah tadi sama dengan tempat yang mula tadi pun, dia kira kedudukannya dia kena ganti rugi. Nampak? Nampak? Dan jika bersamaan keduanya atau dipindahkan kepadanya itu terlebih daripada yang dahulunya, maka tiada wajib dhaman. Nampak? Baik. Dan jika bersamaan keduanya, kedudukan tempat mula dengan tempat yang dipindah tadi ini, atau kampung mula dengan kampung mulanya yang disimpan di kampung yang kedua yang dipindah kepada tadi ini mempunyai persamaan di segi kedudukan tempat tadi maknanya tempat itu maknanya segi terjamin kedudukan tempat tadi tidak ada mencuri dan sebagainya. Tak begitu. Di sini atau yang dipindah terlebih daripada yang dulu, atau tempat yang dipindah terlebih terkawal daripada tempat yang dipindah. Tempat yang pertama tadi nak banding tempat yang kedua lebih terkawal daripada tempat yang pertama. Jadi ataupun lebih sama, nama teman-teman terkawal, mengikut pandangan ini tak bagi dhaman, tak bagi ganti rugi. Ada dua pandangan lah. Kata persamaan tadi bagi kita dalam kafar, dia kata tak kira. Sama kalau ganti kena ganti juga. Habis. Dan setengah daripadanya, setengah ni maksudnya di antara, bukan mana setengah, mana separuh. Setengah di antara awarid yang menentangi, di antara perkara-perkara yang menyebabkan wajib tadi tidak dianggap sebagai amanah, iaitu bahawa tiada menolak ia akan segala yang membinasakan dia, yang dapat ditolakkan daripada adat. Jadi penjaga barang tadi ini dia tidak menolak benda yang boleh membinasakan dia tolak. Jadi ada benda yang makmai orang dan benda yang nak musnahkan barang yang disimpan tadi. Tapi dia boleh dia elak, boleh dia tolak, tapi dia tak tolak, dia biar dia. Dia biar barang tadi dimusnahkan oleh benda yang memusnahkan dia. Jadi jawabnya iaitu nama dia nama tu dia tak boleh tolak. Jadi kalau binas, kalau musnah orang tadi bagi ganti rugi. Sebab tu kecuaian dia. Kecuaian dia boleh halang. Dan orang yang hendak merusakkan dia boleh halang, tapi dia tak halang. Jadi itu satu kecuaian dia. Jadi kalau berlaku kerusakan, jadi kena ganti rugi. Disebabkan kecuaian dia tidak menghalang kerana daripada kemungkinan itu dimusnahkan oleh orang lain. Baik, maka jika dikirim taruh padanya binatang dan meninggal ia memberi umpannya atau minumnya, wajib dhaman.
contohnya pula ni. Maka jika dikirim taruh kepadanya binatang, jika dikirim taruh maksudnya jika diserahkan kepada seorang tadi, seorang ekor binatang untuk dia jaga, itulah, untuk dia pelihara lah. Dah. Ia dia bawa binatang lembu dia kata ampun untuk jaga lembu. Nampak? Dan meninggal ia memberi umpan. Dan meninggal ia memberi umpan dan atau minta minumnya. Dan meninggal ia pada orang yang dan meninggal ia ni maknanya dia ni maksudnya ialah orang yang orang yang menjaga barang tadi. Dan meninggal dia orang yang menjaga barang simpanan tadi ni. Barang simpanan tadi ni apa dah? Dia meninggal dia memberi umpan, dia tak bagi umpan. Apa dia? Iaitu A dia serah lembu dia kepada B untuk B jaga lembu tadi ni. Nampak? Tapi B tadi ni apa dia? Dia tak bagi makan rumput. Dia tak bagi umpan, dia tak bagi rumput lembu tadi, dia tak bagi rumput. Dia tamat dia dalam kandang dia tak pulang. Dia tak pulang. Nampak patutnya kalau rumput dah ada rumput dia bagi rumput ataupun dia pulang pergi ke tempat padang rumput dah jauh pulang. Baik. Atau minumnya, dia meninggal kami minum, dia tak bagi ayam. Nampak? Dia menyebabkan mati. Katalah lembu dia tak makan, tak minum. Nampak? Sebab dia tak bagi ayam kepada dia, tak bagi makan, menyebabkan lembu itu mati. Wajib dia kena mati rugi. Wajib ganti rugi. Ini orang yang jaga lembu tadi, wajib ganti rugi. Sesuai yang daripada dia. Maka jika ditegah akan dia oleh empunyanya daripada memberi umpannya, maka ada dhaman atasnya. Bagaimana tadi ini kalau pemilik barang tadi ini tidak larang dia. Bagaimana? Maka jikalah larang, jika ditegah akan dia, maksudnya tuan barang tadi, tuan lembu tadi ini larang dia, jangan bagi makan. Daripada memberi umpan, dia kata jangan bagi makan lembu ni, jangan bagi minum air lembu ni. Nampak? Maka ada dhaman kata dia pun tak bagi makan, tak bagi minum, menyebabkan lembu tadi mati. Tak bagi ganti rugi. Sebab apa? Sebab dia patuh kepada arahan tuan lembu tadi. Kata mulanya tu baik tu. Dan jika diberi akan dia oleh empunyanya akan umpan, naklah diumpankan dia daripadanya. Baiklah, jika sekiranya empunya tadi ini, empunya binatang ni, jika diberi akan dia akan seorang tadi oleh empunya binatang, maksudnya adalah tuan lembu tadi ni bagi apa? Bagi umpan ni, bagi umput lah, bagi umput atau ayam untuk dimakan ataupun diminum. Hendaklah diumpankan dia, dan hendaklah dimakan akan dia, akan binatang. Jadi ini daripada makanan yang disediakan oleh tuan lembu tadi. Dan jika tiada diberi akan dia, maka hendaklah ia merajaah akan dia dan atau wakilnya supaya diumpankan dia atau ditututi kembalinya. Baik. Dan jika tiada diberi akan dia, kalaulah tuan lembu tadi tak bagi rumput, tapi dia tak larang, tapi dia tak bagi rumput tadi, dia tak sediakan rumput untuk bagi makan lembu tadi ni. Nampak? Itu maksud sini. Sini kata dia, maka naklah ia merajaah akan dia. Jadi sini naklah ia sebab dia orang yang ditugaskan untuk memelihara lembu tadi ni, benar? Merajaah akan dia maksudnya dialah pergi berjumpa dengan tuan lembu tadi, minta pada supaya dia sediakan rumput rumput dengan rumput melayak lagi tu. Minta itu. Kalau dia tak bagi, kita minta. Atau wakilnya, ataupun
murojaahkan dia akan tuan lembu sendiri, tuan barang tadi, atau wakilnya, wakil bagi tuan lembu tadi apa, supaya disimpankan dia, supaya diberi makan akan dia. Maknanya dia naklah kalau tuan lembu tak bagi, tak berkumpul bagian, naklah minta tuan lembu sediakan, ataupun dia minta kepada wakil. Kalau ada wakil kalau ada orang tuan lembu jadi wakil dia, jadi dia minta rujuk kepada wakil tuan lembu tadi, untuk sediakan untuk dijadikan umpan kepada lembu tadi ini. Datanglah dan dia datanglah ya, atau dituntuti kembalinya tu, ataupun dituntut kembalinya. Dituntut kembalinya begini, maksudnya sini dia tuan lembu tak pergi makan, dia ambil ni orang yang disuruh jaga lembu tadi, dia ambil lembu tadi, dia bawa dia pergi rumput, dia cari rumput, dia pergi bagi rumput, bagi makan rumput lembu ni, nampak? Ataupun dia seret lembu tadi ni pergi makan rumput di padang, nampak? Di padang mati. Jadi sini atau dituntuti kembalinya, ditututi kembali mana sini kalau dia bagi rumput tadi berapa banyak rumput dia dekat, kata dia bukan rumput jadi adalah kata sebanyak ni rumputnya, untuk 2 bunyi rumput dia berikan. Jadi dia minta, lepas tu dia minta pada tuan lembu tadi supaya pas dia bayar balik semua rumput yang dia bagi dah kat lembu dia tadi ni. Itu maksud dia. Maka jika tiada, maka hakim. Kalau tak ada nak tuntut kembali, tak ada, cari tuan lembu tak ada. Nampak mana? Sini boleh dia tuntut kepada hakim, dia pergi kepada qadi, minta qadi supaya qadi selesaikan perkara tadi kepada itu. Qadi boleh arahkan kepada untuk dia bayar untuklah bagi untuk bayar. Maka jika tiada, maka hakim. Tiada ni maksudnya katalah tuan lembu tadi tak ada, wakil dia pun tak ada, jadi jadi orang yang jaga orang yang yang jaga lembu tadi ni, dia rujuk kepada hakim, supaya disewakan, supaya hakim disewakan lembu tadi ni, ataupun kalau khabar dia sewa dan yang papahkan dia menyewa, dan disalah hidupkan dia daripada menyewa. Jadi dia ambil lembu tadi, kalau lembu tu sewa, bapa sewa minggu, ambil ini untuk dibayar untuk bayar agak untuk yang telah disepakati oleh penjaga lembu ini. Itu ya, bicara tuntut tu. Dan buat saya pakai nombor start lah. Kalau motor itu, Ya. motor kereta, simpan kita tu jaga. Lepas tu servis, kena servis tidak rosak. Ya. Kereta, kalau tak pergi servis, dia ikut kan. Simpan lagi tau. Habis servis, kau tak bagi. Boleh. Duit servis tak bagi kan. Servis kata servis. Tak bagi. Servis pergi kedai. Tukar minyak hitam bawah tu. Tak tukar rosak. Tak ada masalah. Jadi kalau tukar tu boleh tuntut kat hakim. Tuntut. Untuk Boleh disewa kan. ya. Sebenarnya kalau dia suruh kereta kita kena jaga, maknanya kita bagi. Jadi kalau kita pergi tukar, mana boleh tuntut dia. Tutuplah belannya. Kalau dia tak bagi sampai tahun rosak, jadi kita buat ganti tutup dia balik dia. Kalau tak servis kena ganti balik. Kalau kita tak servis kena ganti balik. Antara dia bagi kita cuai dia bagi tambah kita ada boleh tutup. Dan atas yang memegang pertaruhan itu melentangkan kain bulu pada angin supaya jangan dimakan ulat, dan demikian lagi dipakaikan dia pada ketika hajatnya bagi yang tersebut. Ini ada juga kadang-kadang orang serah kat kita kain dia yang kain yang dibuat daripada bulu, daripada bulu. Kain yang dibuat daripada bulu ni dia kena jemur, kena jemur.
kena limuk, dia letak kain bulu pelangi, maksudnya dijimuk, dia kena limuk supaya kain tadi dia tidak rosak, supaya elakkan daripada rosaknya kain yang buat daripada bulu dia, supaya jangan rosak, iaitu kena jemuk kain jadi di tempat lapang, nampak? Jadi sini kata dia, dan atas yang memegang utara itu melentangkan kain bulu pada angin. Ini juga kewajipan orang yang ditugas, yang diserah kepada dia untuk jika untuk buat kain yang buat daripada angin, daripada bulu. Dia kata langsung jaga lah bulu kain bulu ni, kain daripada bulu tadi. Kepada jadi wajib ke atas orang ni, dia kena jemuk kain tadi di tempat lapang. Dan dia jaga kain tadi daripada rosak. Kalau tak jemuk rosak. Itu wajib kita dia buat. Supaya jangan dimakan ulat. Tujuannya supaya nak elak daripada kain bulu ni makan ulat. Dia makan bulu ni kalau tak jemuk dia makan ulat. Dan demikian lagi dipakaikan dan juga boleh dipakai, wajib kata dia pakai, boleh pakai. Dia pakai dan ini untuk elak daripada makan ulat, daripada ulat tadi. Jadi mau itu kita pakai dia nak elak daripada dia bukan pakai untuk bukan untuk dia ni lah, tapi untuk nak jaga daripada dia dimakan ulat ni. Pada ketika hajat demikian lagi dipakaikan dia pada ketika hajat pada ketika perlu dipakai untuk mengelakkan daripada dimakan ulat tadi. Yang tu wajib kata dia buat. Dan insya-Allah kita akan sambung dan setengah daripadanya bahawa berpaling dia daripada memelihara yang disebutkan dia dan binasa dengan sebab berpaling. Yang ni dia suruh buat jadi dia buat benda yang lain. Insya-Allah kita akan bincang lah dia boleh akan datang. Wallahu a'lam. Kita detail perbincangannya untuk menjadi panduan kita. Simpan duit kat bank kena balik. Ya. Simpan duit kat bank kena balik. Balik kat bank pun semua banyak juga. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وآبائنا وجداتنا بأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.